Oh, lupa nak cakap, walaupun duduk dekat bahagian belakang ni, dia punya body roll tu masih boleh diterima. So walaupun kau duduk kat belakang ni dalam tempoh yang lama, tak pening. Okay, no. Kita on the way balik dari Penang ke Kuala Lumpur. So saya ambil kesempatan ni untuk duduk dekat third row seat, Tigo naik. Macam boleh tengok, dia punya ruang belakang ni tak adalah luas sangat. Dengan ketinggian saya 163 cm, masih boleh duduk lagi. Cuma dekat bahagian peha ni tak support sangat lah. Tapi kalau korang duduk seorang, just lunjurkan kaki, masih boleh duduk dengan selesa. Bukan setakat tu saja, dia ada satu corong aircon dekat sini. Tak boleh terus dekat badan kau. Memang sejuk lah. Lepas tu nak bagi nampak luas, walaupun dia punya kabin ni warna hitam, kita boleh buka sunroof. Dekat bahagian tepi ni ada cermin yang membolehkan cahaya natural masuk. So tak adalah rasa kau susah COVID sangat. Daripada tu, dekat bahagian tepi ni ada perehat tangan lengkap dengan satu tempat letak barang dan satu slot untuk korang letak macam handphone lah. Perehat kepala ni pun korang boleh adjust, so korang boleh sandar dengan selesa lah. Dan kalau nak baringkan ataupun nak tegakkan, boleh just tarik dia punya tui dekat sini. Satu lagi perkara yang korang kena tahu, walaupun ketiga-tiga seat ni digunakan, kita masih ada lagi ruang untuk meletak barang dekat bahagian belakang ni. So aku rasa ini adalah sebuah SUV yang memang ngam lah kalau kau ada keluarga besar dan nak sebuah SUV yang mewah.